Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya AI Pak Ikram Rap. Okey geng, hari ni aku nak bawa PR lah. Sebab dia banyak kali dah cakap dengan aku, bila nak pergi tempat yang dia nak sangat-sangat tu. Aku jadi macam masalah dia nak pergi tu dekat claw machine. Lepas tu ini konten yang keberapa dah aku rekod. Aku tak pernah nak post. Sebab apa aku tak post? Cuba korang teka. Sebab aku sekarang ni kurang keyakinan lah aku rasa. Aku jadi macam fikir, ada lagi ke yang nak tengok aku dengan wife aku kan buat konten, buat YouTube kan. Aku jadi macam risau. Tapi aku percaya orang yang selalu tengok dekat YouTube aku ni, dia akan selalu tengok. Dia akan cakapnya, tak apa Pak I, post je konten. Kita orang selalu tengok. Tapi masalah daripada segi side aku pula adalah bila aku nak edit, dah separuh jalan edit, lepas tu tak jadi nak post. Sebab apa? Sebab tak ada masa langsung kau nak edit. Waktu bila kau nak edit, kau tengah siapkan rumah kau tengah buat itu, buat ini, last sekali jadi ubi. Tak buat apa. Aku jadi macam lag. Aku jadi macam ada masalah sikit aku punya keyakinan. Aku jadi macam, aku pernah edit ni, tapi ada ke tak orang nak tengok? Lepas tu, aku rasa semua content creator akan alami benda yang sama. Kau dah edit, lepas tu kau rasa macam, ada ke tak orang nak tengok aku ni? End up, last sekali tak post pun konten tu. Last sekali, tersimpan je lah kat situ, tak ada buat apa-apa pun. Faham? Sebab tu lah kalau korang perasan, banyak-banyak konten aku kan, aku tak post. Kira macam, ada muzik video ke, ada montage ke, ada sound ke, ada muzik background ke, aku tak buat pun. Sebab apa? First, aku dah malas dah dengan copyright ni. Jangan sampai aku post je guna lagu-lagu yang tengah viral. Walaupun kena copyright, aku biar je. Lepas tu, aku kalau boleh aku nak elakkan copyright. Straight copyright aku dalam YouTube. Walaupun aku ni jangan post, tapi aku sayang juga YouTube aku ni. Sebab banyak kenangan, banyak benda dalam tu yang aku rasa macam sayang gila kalau aku nak buang ataupun aku tak buat YouTube ni. Dan aku tahu, kadang-kadang datang jumpa aku kata, Pak ni bila post konten? Hakikatnya aku dah post konten semalam dah, tapi dia tak sempat nak tengok. So aku tak nak lah orang datang tanya soalan yang sama kan. So kalau boleh everyday tu aku boleh lah nak post apa-apa yang aku rasa aku nak buat. Tapi macam aku jenis orang yang sambil lewa je. Aku tak suka sangat perfect. Aku tak suka sangat benda tu delay, macam stay je, sustain je. Macam wife aku pula, dia suka benda yang lain daripada orang lain. Dan aku nak gelarkan dia ni perfectionist. Memang ya. Sebab dia akan selalu cakap, B tak boleh buat macam ni, sebab nanti orang tak nak tengok, orang bosan. Ya, memang aku akui lah, aku ni tak ada satu kick yang macam mana orang lain ada. Faham tak? Kira macam orang lain buka mulut je terus keluar yang kelakor-kelakor. Orang lain buat apa-apa je terus keluar perbuatan yang kelakor-kelakor. Tapi aku tak. Aku kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang hamba, kadang-kadang tak hamba. Dia sebenarnya bergantung kepada orang yang tengok tu kot. Kalau orang tu rasa kelakor-kelakor, dan aku tak nak jadi orang lain pun, aku nak jadi diri aku je. Tapi aku sedar kadang-kadang dalam konten aku jadi Faiz Hafizuddin, kadang-kadang dalam konten aku jadi Pak Ikram. Itulah. Siapa-siapa yang kata jadi pelakon ni senang, susah sebenarnya. Kau nak carry watak dunia nyata kau dengan watak dalam dunia konten kau. Aku Pak Ikram dalam konten, tapi dekat luar aku Faiz Hafizuddin. Tapi bila on kamera, tiba-tiba Faiz Hafizuddin tu masuk dalam konten ni. Cincah. Last jadi habuk. Tak ada apa pun. So mulai hari ni aku rasa aku kena terapkan Pak Ikram tu dalam dunia aku. Dunia nyata, dunia yang tak nyata. Sekolah. Aku rasa tadi aku buat video kan, pukul 6.30 macam tu. Ni lepas maghrib pun keluar. Sebab tunggu perempuan. Woman no cry. Tapi nak macam mana kan, dia cantik-cantik pun tiap malam pun macam tu gak. Lawa. Kalau bini aku malam-malam lawa, siang-siang pun lawa juga. Sebab tu aku berkenan tengok dia. Wow. So let's go lah. Kita pergi ke satu tempat yang menenangkan ni bini aku. Kalau tak pergi 2, 3, 4 tahun tu confirm dia akan ulang. B janji nak pergi Space Panda, tapi tak pergi pun B. Untuk bini kan, apa-apa kau nak,
Syurga ke? Syurga, amin insyaAllah. Ya Allah, masukkanlah aku, keluarga aku, bini aku, keluarga bini aku, kawan-kawan aku, semua umat Islam ni yang baik-baik, masuklah ke dalam syurga, ya Allah. Kalau nak emas, kita boleh usaha bagi emas. Kalau nak apa, duit, kita boleh usaha bagi duit. Kalau nak kereta, kita boleh usaha bagi kereta. Kalau nak pergi mana-mana, kita boleh usaha pergi mana-mana. Tapi satu kena ingat, saya cinta awak sampai mati, Saumeh. Korang mesti tengah cringe kan? Biarlah. Sebab aku dengan wife aku dulu kan pasangan paling cringe. Saumeh, cinta. Let's go. Sudah sampai Hero Market. Let's go. Selesaikan apa yang pihak hajat sebelum ni. Pi, nak pergi main Space Panda, Pi. Babi. Let's go. Yes, Space Panda. The good thing. Orang kalau apa je NW ada? Hai. Tak hidung ah. Wih, relax sikit. Saya ni seperti biasa yang Dah berak tu. kencing je. Aku tak boleh lah. Kalau aku pergi mall ke apa ke, mesti aku ada macam satu habit lah. Habit dia perak nak tengok tandas mall tu macam mana. Bukan perak, ini tanda-tanda sihat. Bila selalu kencing. Pergi mana-mana tandas. Pergi mana-mana tandas. Serabut. Saya rasa kena buat check up lah. Sebab selalu kencing dengan berak. Apa? Tak hidung. Janganlah marah. Sihat sangat ni serabut aku. Asyik kena tinggal. Asyik kena tinggal. Bukan tinggal pergi mana pun. Ingat Tak apa, boleh, datang dah rasa lelaki macam- tu ada perempuan ke? Bukan masalah rasa macam kena tinggal. Awak berak dah lama. Saya masalahnya nampak kita pegang bini dulu. Betapa sayang saya ni dekat awak. Walaupun saya nak pergi kencing. Sayang kau lah. Ha? Cium sikit. Cium. Oh, wow. Excited now. Oh, buat konten. Buat konten. Ada apa-apa reward ke 100 coin? Tak ada. Ha? Biasa saja. Biasa je. So boleh tukar kat mesin. Boleh. Okay. Kenapa tak ada reward dah? Dulu lu tukar ada reward. Please head to counter to exchange the token. Oh ni TNG have issue. Dia kata Tashingo je. Kalau QR tak ada ni. Bayar? Berapa? Boleh saya bawa? Bawa? Bak. Kat belakang. Itu pentingnya beg lelaki ni. Kita bawa keperluan perempuan. Hai. Inilah tekan 50 dulu. Ya, pergi cakap kat dia. Tak boleh. Aku ni nak pergi kencing. Tapi aku kena bagi dia lepas beli barang-barang ni dulu. Beli token ni. Lepas dia beli token barulah tenang aku nak pergi tandas. Weh. Limit kita 100 sahaja. Apa? 100 setengah. 100 setengah limit. Tadi bukan mula-mula 100 je. Yang, pergi tandas sekejap Sekejap Kira sampai 30. Bibi, ring ada. Kalau tak ada kira laju-laju. Pergi tandas. So dah siap berak. Kalau kau nak rambut macam ni kan, kau pakai je apa tu minyak rambut yang jenama Kaf. Kaf punya minyak rambut aku suka gila babi. Kau tahu sebab apa? Sebab bila kau pakai senang, keras pun keras dan dia maintainkan volume rambut kau. Dan lagi satu yang paling penting aku boleh bagi tahu, kalau kau nak cuci kepala kau lepas kau pakai apa semua ni kan, senang. Sebab dia water base. Dia clay tapi water base, dan bila pakai rambut kau akan maintain je. Kalau ikutkan waktu-waktu sekarang, aku pakai tadi dalam pukul 5. Pukul 5 sepatutnya rambut aku dah jatuh ke bawah dah, tapi dia stay maintain lagi ke atas. Yes. Mana bini aku? Bini! Dapat? Belum. Sebab ada awak tu. Kena ada awak Allah. Kena ada awak dulu baru dapat. Kena ada saya dulu. Oh lo. Alah. Jangan kecewa, okey? Okey. Kena semangat. Pandai awak susun. Kerja sini kan? Baik kelak macam tu. Tak nak. Somi. Kita nak ni. Ni, tong sampah ni tengah viral dekat TikTok. Harga RM69. Ui, sikit. Usaha kawan-kawan bini aku ni. Hati. Dia perlukan hati dia. Sebenarnya ilmu tu dah turun dekat B dah sayang. Main. Kerja lagi. Kenapa start dah hari ni? Bukanlah, awak tak start dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Confirm dapat kan? Sikit lagi. Nampak tak? Nampak tak detik-detik tu? Sikit lagi. Makin lama pakai bawah. Tak ambil bawah tu jatuh kan. Cuba bagi B try. Wih, jatuh satu. Macam ni, goyang-goyang, tekan kepala bapak dia. Tapi bini aku dapat satu lah. Wow. Dah ambil. Tengok ada berapa. 3. Gila. Hebat. Tapi kena ambil troli. Betul. Ada troli kat situ. Let's go. Kena pergi tukar ni.
Nanti dia kata tak cukup lah, B. Tak cukup. Lagi tukar. Limit je. Kita masuk 5. Tak nak habis aku tengok tadi. Sebelum bini minta, kita tukar terus. Dah datang. Si kata, B dah habis. B tahu. Bakul sebab tak ada bawa bakul tu. Bakul. Okay. Dia kata sebab tak ada bakul. Ni bakul sampai. Tak ramai. Best hari ni tak ramai orang. Anjir rasa. Oh. Besar ni. Uyuh. Ni kalau awak dapat, memang saya respect kau-kau. Wih. Wih. Sikit lagi sampai. Sikit lagi. Dia dah Dia detect. tekan awal sangat. Dia dah detect bawah dah. Dia tekan awal sangat. Ya. Okay. Awal sangat. Dia sangkut lah. Wih! Hebat! Alamak. Wih! Ateng. Berapa kali cubaan je. Kalau ikutkan dia punya price 70 tau. Tadi aku tengok 18. Gila. Kotor. Uish, gila hebat siap bini aku. Speechless je. Sebab aku tengok tadi macam lambat nak tunggu 30 tu kan. Dia bila tengok kan bini Sri dapat kepuasan main benda ni kan, aku jadi macam shock. Sebab dia main suka-suka je. Tak ada berharap apa-apa pun. Dapat tak dapat tu lain kira. Macam dia nak asal cangkuk je. Dia happy dah. Sekarang ni dah hampir penuh lah. Wow. Tengok taktik dia. Ini kalau tak dapat lagi sikit lagi. Kalau kali ni dia susun, dia kena slow. Ni sabar. Selah. Hei. Memang pekerja sini lah. Ini paling senang. B boleh dapat sekali 4. Main lah. Nak? Jangan campak. Okey, campak. Okey, dia campak. Sikit lagi. Pergi. Dapat satu. Satu lagi. Satu ni saja PR boleh habis. Kalau korang tanya aku function dia untuk apa, memang aku kutip-kutip. Sebab aku tak pandai main benda. Dapat lagi. Satu je. Lagi ke? Kalau dapat 2 ambil yang besar. Kalau ambil boleh. 2 dapat yang besar. Oh, kalau dapat 2 boleh ambil yang besar. Betul. Yang susun lagi. Janganlah kutuk saya yang susun. Tak ada, B tak kutuk. Mesti lepas ni saya dapat 2 ni. Situ tak ada. Tunjuklah dia orang. Detik-detik dapat. Tunjuk dia orang. Detik-detik bahagia. Tunjuk dia orang dapat. Okay, ready guys? Aja sikit. Baik kita tunjuk kita bahagia je. Ni dapat ni betul. Ni dapat betul. Dia dapat betul. Tunjuk. Susah. Dah. Satu cukup kot. Apa? Baru 100. Orang cakap apa baru 100. Apa ni kita. Saya selalu fikir negatif kat orang sekarang. Kita ni kita berhibur cara kita. Sini. Tukar. Say stand down. Masih mencuba di spot yang sama. Wih! Yeah. Kak. Nak tukar? Tapi sebab dia tulis kat sini limited to 2 items per person per day. Saya 2 buat 2. Susah. Saya tak sepandai awak nak buat macam tu. Nak tukar. Kalau korang datang kat sini, lepas tu kan barang tu macam ada damage ke, ataupun korang nak yang baru ke, korang boleh je cakap, Kak, kalau saya nak yang baru boleh. Confirm dia bagi je. Jangan risau. Okay. Thank you. Done. Hebat siap. Sebab tu aku suka tau bawa bini aku kat sini. Sebab dia pandai main. Kalau dia tak pandai main, aku tak ada yang bawa datang. Kalau dia kata nak datang pun aku biar je. Tapi sebab dia pandai main. Oi. Nice. Oh, tanya balik je. Ini. Oh, degil dia. Ni England. Ni Kroasia lah. Rusia tu apa? Kroasia tu negara. Spain tak ada. Dia tak pakai Spain. Tarik telinga dia. Itulah telinga dia degil. Hai, telinga dia jangan keluar. Beratlah kepala dia las-las. Kalau taklah masuk. Kita nak ikut kita balik. Okey, dia tak nak ikut kita. Tengok dia dapat apa. Kuih. 2 troli penuh. Finally. So, benda yang boleh ada tak? Ada. Macam air. Ada yang kita kena tukar. Ada beg ke? Plastik tak? Plastik beg. Ini 2 penuh dapat 2 spin ke? Ya. Boleh. Spin dulu. Spin dulu. Kalau kat sini, korang dapat 2 troli penuh ataupun 3 ke apa, korang dapat lah. Saya satu tu spin. Sekejap Samir. Okey. Saya nak S. S.
tengok ni, tak tengok ni. Nak apa? Apa? Nak apa ya? Air satu. Lagi satu. B nak A. A apa? A ataupun S? C. Ni ambil ni. Urut kepala ni. Anak. Cik, unik. Ni macam lompat-lompat tu. Ambil lah. Dia masih kecil. Oh, tapi kotak dia hancur. Yang ni lah. Okey? Okey. Boleh urut kepala malam-malam. Urut badan. Daripada dia saja. Hebat Tu kena tukar. Yeah. Thank you. Kenapa aku tak nampak benda ni? Wah. Wow. Pasport. Dua plastik penuh. Yeay. Lah. Tak gerak pulak. Di mana kita? Kita kena pergi makan. Kat mana? Makan mana-mana je. Damascus nak? Oh, jauh. Kedai tonyek. Boleh Damascus. Tapi kena beli yang lapik perut dulu. Okey. Buka. Hari ni ayam. Mana dua orang tempat? Kamu satu, aku satu. Ha? Aku usaha tau nak dapat dua. Wah, besar ni. Kepala ni. Kepala apa ni? Kepala lokso. Lokso. Aku ada. Oh, banyak siul. Aku dapat. Yeah. So, ni Dia semata-mata main. untuk Tak ni. dapat-dapat, weh. Tak, ni semua Pia buat. Itu baru aku kalau hati hantar sempat plastik. Tak gelap. Tak sedap. Saya nak ayam ke? Dia makan sabu sekejap. Saya Ya, betul. Berapa? 18 Pak. 18, 40 sen. 18. Yang ni 18, sekejap 40 sen. Tak sempat. Okey, 19. Beli Subway. So geng, aku pun dah sampai kat rumah. Lepas tu kita orang pergi makan dekat. Kita pergi makan kat mana tadi? Kita makan dekat Kita pergi makan dekat Aftar Puchong. Tak jadi pergi Damascus sebab jauh gila weh daripada Puchong nak ke KL tu. Aduh mak. Esok maknanya hari ni yang korang tengok konten ni, maknanya kita orang dah gerak pergi ke Johor. Kita orang dah gerak pergi ke Batu Gajah, Ipoh Perak. So, thank you so much siapa yang dah tengok konten ni. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, tenang selalu, bahagia selalu. Minta maaf, minta ampun juga kalau ada salah silap tutur bahasa atau perbuatan. Jumpa lagi di next content. Pergi ke kedai membeli garam singgah sebentar rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak Igram. Bye-bye guys. See you. Assalamualaikum. next content yang macam mana? Next content sama juga daily vlog. Mungkin lah daily vlog. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.